para ibu tidak perlu lagi untuk membayar cukai. Hungary telah pun mengeluarkan kadar cukai yang menarik perhatian dunia, iaitu pengecualian cukai pendapatan kepada pihak-pihak ibu. Contohnya, ibu dengan seorang anak mendapat pengecualian cukai pendapatan sehingga 30 tahun. Dan manakala ibu dengan 4 orang anak ataupun lebih telah pun mendapat pengecualian cukai pendapatan seumur hidup sejak tahun 2020 lagi. Perdana Menteri Hungary iaitu Viktor Orban menyatakan bahawa SAR ini bertujuan untuk menangani dua isu utama, iaitu kadar kelahiran yang semakin menurun dan juga inflasi yang semakin tinggi. Dan memberi insentif kewangan terhadap ibu, kerajaan berharap dapat menggalakkan lagi pertumbuhan populasi dan juga dapat menyokong ekonomi negara. Jadi, komen pendapat korang dekat bawah, adakah setiap negara perlu lakukan seperti ini? Jangan lupa untuk follow aku untuk video yang seterusnya. Terima kasih.